Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ni selepas settle sahur, kita berpeluang, alhamdulillah diberi kesempatan lagi untuk berkongsi ilmu yang bagi saya ilmu yang sangat penting. Kita try adjust sikit. Okay. Alhamdulillah pagi ni masih diberi kesempatan oleh Ilahi untuk saya ambil peluang ni untuk berkongsi ilmu kepada tuan-puan semua. Tak kisahlah siapa-siapa sekalipun yang ada impian untuk capai bebas kewangan, nak ada ketenangan dalam hidup dari sudut kewangan, okay? Untuk bersedia, mungkin tuan-puan menabung emas tu, tak tahu lagi apa sebab dia. Mungkin pada fasa pertama mungkin kita menabung emas ikut-ikut kawan, ikut-ikut masyarakat. Jadi itulah apa yang saya berkongsi setiap hari. Saya bukan sekadar berkongsi ilmu tentang emas, tuan-puan, tapi saya berkongsi ilmu dan pengalaman saya selama sekitar 10 tahun dalam saya membina kekayaan, membina harta, dan akhir sekali alhamdulillah saya dah 6 tahun capai bebas kewangan. Okay? Saya baru saja nak start live. Hari ni saya akan share satu topik yang semua daripada kita mesti tahu. Okay? Dan topik ni, dia bukan satu topik, dia satu flow dari sudut kewangan. Okay? Supaya, dan saya mungkin yang saya kongsikan sebelum ni, mungkin dia adalah ringkasan. Yang ni saya akan kongsikan lebih menyeluruh tentang 5 checkpoint kewangan. Okay? 5 checkpoint kewangan. Okay? Nanti saya akan ulas, explain dengan detail, okay, tentang 5 checkpoint kewangan ni. Tak kisahlah tuan-puan hari ni, tuan-puan tengah driving nak pergi kerja, ataupun tuan-puan tengah driving nak masuk office, ataupun tuan-puan sebagai business owner yang mungkin semalam dapat sale banyak ke macam mana. Kalau tuan-puan faham tentang 5 checkpoint kewangan ni, okay, checkpoint yang mana untuk kita suatu hari nanti, okay, sama ada kita lalui ke tak, kita akan capai tahap-tahap yang tertentu dalam checkpoint kewangan ni. Maksudnya 5 checkpoint kewangan ni maksudnya ada 5 lah. Okay? Jadi untuk kita bergerak untuk capai bebas kewangan, okay, sesiapa yang ada impian untuk bebas kewangan, okay, kita mesti lalui checkpoint ni. Checkpoint ini adalah saya belajar sewaktu saya tak ada apa-apa lagi. Waktu tu baru nak mulakan hidup sebagai orang yang bekerja. Saya mendirikan rumah tangga sebelum saya dapat kerja lagi. Okay? Sebab itu, sebab saya menabur dalam bentuk emas, saya boleh mendirikan rumah tangga lebih awal lah. Okay? Jadi emas ni, seperti yang saya kongsikan dalam live ataupun dalam video saya sebelum ni, emas cuma salah satu alat untuk kita membina kekayaan. Okay? Dan kita tahu tuan-puan, akhir sekali dalam hidup kita, dalam kerjaya kita, akhir sekali kita juga terpaksa lepaskan jawatan ataupun kerjaya kita hari ni. Sama saya juga tuan-puan, saya sebagai seorang dealer public good, mungkin one day saya dah tak mampu dah nak buat live, saya dah tak mampu untuk kesana kemari.
dan saat tu pasti ada. Takkanlah sampai umur 60 saya nak pergi travel Indonesia lagi untuk sampai ke seminar. Ada tahap-tahap dia lah. Okay? Tapi kalau tuan-puan tahu 5 checkpoint kewangan ni, okay, tak kisahlah kita gaji besar, gaji kecil pun semua boleh capai checkpoint kewangan ini kalau kita tahu. Okay? Persoalannya hari ni tuan-puan, ramai yang tak faham checkpoint kewangan tersebut dan tak tahu langsung, dan mungkin tak ada orang share pun. Dan perkara ni saya belajar dengan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i, saya rasa sejak daripada dah tahun 2016. Pada fasa pertama sebenarnya perkara ni dia berevolusi. Okay? Asas dia sama, tapi makin lama makin mudah. Tuan Muhammad Zulkifli dia boleh berkongsi kepada kami semakin lama semakin mudah, semakin lama semakin mudah. Saya ingat lagi saya bacaan dalam blog dia. Pertama dia kata macam mana nak capai 1 juta yang pertama. Okey, membina 1 juta yang pertama ni yang kami anjurkan seperti esok kita akan ada dekat Miri. Sebenarnya Tuan Muhammad Zulkifli dah berkongsi sejak lebih 10 tahun lalu tentang membina 1 juta pertama. Daripada penulisan blog dia. Okay? Dan seterusnya, membina 1 pertama ni mungkin nampak terlalu besar. Nampak terlalu jauh. Dia pun ringkaskan hasil daripada pengalaman dia, 5 checkpoint kewangan. Okay? Kemudian, selepas 5 checkpoint kewangan, yang saya kongsikan hari-hari adalah tentang formula kekayaan. Sebenarnya itu dia ringkasan kepada 5 checkpoint kewangan. Okay? Jadi kalau tuan-puan nak tahu di sebalik formula kaya bersamaan harta, sama simpanan, ada harta dan hutang, sebenarnya dia sebelum formula tu keluar, dan kita kena faham dulu 5 checkpoint kewangan. Okey, baiklah. Jadi sambil-sambil tuan-tuan, salam perkenalan. Siapa-siapa yang belum follow lagi boleh follow saya. Alhamdulillah, hari ini saya dah membimbing sekitar untuk saya dan dealer-dealer public good di bawah bimbingan saya. Okey. Dealer aktif dan tak aktif pun ramai. Sebab tak semua yang sesuai jadi dealer, tak. Okay? Yang ada passion, yang ada minat untuk berkongsi ilmu, yang ada minat tentang ilmu kewangan sahaja, biasanya mereka akan survive lah. Okay? Jadi siapa-siapa tak follow lagi boleh follow saya dulu, supaya at least tuan-puan dapat apa yang saya kongsikan ini, dapat 1% pun dah cukup dah sebenarnya. Tak perlu banyak. Okay? Dan saya bukan sekadar berkongsi ilmu tentang emas, saya banyak include dari sudut financial, dari sudut kewangan. Macam mana, semua ni adalah tentang pengalaman saya lah, pengalaman hidup saya. Selama yang saya kongsikan ni sekitar 10 tahun lah. Okay, dan dalam masa yang sama, dalam masa 10 tahun ni sebenarnya tak logik lah. Kalau ikut logik, pengalaman 10 tahun nak berkongsi dalam sekali live, tak lah. Okay, jadi sebab itulah saya boleh bagi tahu. Kalau tuan-puan, langkah yang pertama yang paling dekat adalah tuan-puan belajar menabung emas untuk tutup hutang, belajar menabung emas, akhir sekali ada dana simpanan yang selamat. Akhir sekali, step yang seterusnya adalah belajar menabung emas, sambil menabung emas, sambil boleh jana pendapatan dan bina harta untuk kita capai financial freedom, bebas kewangan. Baiklah. Sebenarnya apa yang saya kongsikan dekat sini, tutup hutang, haji, umrah, ini adalah sebenarnya adalah salah satu checkpoint kewangan lah. Salah satu daripada 5 checkpoint kewangan. Okey? Jadi, checkpoint yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru nak start. Okay. Checkpoint yang pertama adalah yang pertama. Akhir sekali. Okay. Saya akan explain dulu. Pengakhiran kita, tuan-puan. Checkpoint yang kelima dulu lah. Saya explain. Checkpoint yang kelima ni adalah bebas kewangan. Okay. Bebas kewangan. Tapi sebelum kita bebas kewangan ni, kita kena lalu dulu checkpoint 1, 2, 3, 4. Dia tak boleh tiba-tiba pergi bebas kewangan. Seperti macam anak kita nak belajar lah. Dia
mesti darjah 1 dulu tuan-puan. Darjah 1 dia tak boleh tiba-tiba masuk darjah 6, tak boleh. Dia kena ada step dia. Sama juga tuan-puan nak masuk universiti, mesti kena ada SPM dulu. Okey, dia tak boleh, saya nak apply masuk universiti, tak boleh. Dia kena ada SPM ataupun kena ada, lepas SPM ada diploma ataupun matrik ataupun tak tahulah zaman sekarang ni macam mana, tapi flow saya dulu macam itulah. Okey, bebas kewangan ni maksudnya suatu hari nanti tuan-puan, bebas kewangan secara ringkasnya adalah tentang pencen. Okey, pencen ni bukan soal umur. Pencen bukan soal umur. Sorry kalau teruk sangat tulisan. Bukan soal umur. Tapi sebenarnya pencen sebenarnya adalah soal kedudukan kewangan. Okey. Kedudukan kewangan kita. Kalau kita capai umur pencen, kewangan kita tak ready, kita tetap tak boleh pencen. Kalau kewangan kita ready tapi kita belum capai umur pencen, kita tetap boleh pencen. Okey. Dan dalam erti kata lain, pencen ni maksudnya bebas kewangan ni maksudnya kita ada pilihan dalam hidup. Bangun pagi hari ni kita terpaksa pergi kerja ataupun memang kita suka untuk pergi kerja. Sama juga macam ayah saya tuan-puan. Okay? Ayah saya ni dia dah pencen lama dah. Waktu saya sekolah lagi dia dah pencen. Alhamdulillah hari ni masih bebas kewangan macam mana nak umur. Kena join live saya daripada awal nanti tak faham nanti tak faham. Bebas kewangan ni bukan tentang umur. Nak ukur. Okey, saya explain. Siapa ni? GJ. Bebas kewangan ni maksudnya kita miliki passive income. Passive income melebihi daripada apa kita punya kos perbelanjaan. Kos belanja lah. Saya tulis ringkas. Nanti kalau nak saya explain boleh bagi tahu. Saya cuma tulis ringkasan. Kalau nak tulis penuh nanti live terlalu lama nanti. Saya pun nanti banyak menulis. Okay? Passive income ni maksudnya income di mana kita tak perlu kerja tapi dapat duit. Income yang tak bergantung kepada masa kita. Okay? Hari ni, contoh income yang tak perlu bergantung kepada masa. Andai katalah, tuan-puan, siapa dekat sini ada duit dalam ASB 1.2 juta. Okay? Sebenarnya kalau tuan-puan ada 1.2 juta dalam ASB, okay? Yang mana ASB ni setiap tahun confirm kita akan dapat dividen sekitar 5% lah. Okay? Dividen 1.2 juta daripada 5% sebenarnya tuan-puan akan dapat 60,000 setahun. 60,000 bagi 12 sebanyak 5,000. Okey. Dapat 5,000 sebulan ni bagi saya kalau duduk Malaysia ni okey lah. Untuk tampung kos hidup, yang penting tak ada hutang, tak kaya dan tak miskin. Inilah maksudnya anda katalah kita ada passive income. Maksudnya tuan-puan tak perlu bekerja ni. Sekiranya tuan-puan sudah ada 1.2 juta, tuan-puan tak perlu buat apa-apa pun dapat 60,000 dalam masa setahun, ataupun 60,000 kalau bahagi 12 dapat 5,000, yang mana 5,000 ni mungkin kos perbelanjaan bulanan tuan-puan cuma 4,500. Jadi dalam masa sama kita ada RM500 aliran tunai sebulan. Maksudnya duit masih ada berbaki RM500 sebulan untuk saving walaupun kita tak buat apa-apa. Ini maksudnya dah boleh pencen. Andai katalah tuan-puan dah capai umur pencen, umur 60 tahun. Okay, sebab itulah saya bagi tahu, pencen bukan soal umur tapi soal kedudukan kewangan. Jadi tak kisahlah tuan-puan umur berapa, andai katalah tuan-puan ada cash flow passive income melebihi daripada kos perbelanjaan bulanan, kita tetap boleh pencen. Andai katalah tuan-puan dah capai umur pencen. Umur pencen, bila dah capai umur pencen, mungkin tuan-puan dapat sedebuk duit dalam EPF 1.2 juta. Okey. Dapat EPF 1.2 juta, tapi dalam masa sama tuan-puan masih ada hutang yang nak kena settle. Mungkin hutang tersebut sekitar 500,000 lah, sekitar 700,000 lah mungkinlah, supaya dah sekali baki dalam duit EPF tuan-puan ada 500,000. Dan 500,000 ni
tuan-puan kena kira RM500,000 ni, anda katalah tuan-puan letak dalam ASB tabung haji, tuan-puan kalau tadi 1.2 juta, dapat RM60,000. Kalau RM500,000 ni mungkin tuan-puan akan dapat sekitar RM2,000 lebih sebulan, 2K sebulan. Adakah 2K ni cukup untuk tampungkan kos hidup kita selepas pencen nanti? Okey, sebab apa? Sebab bila kita dah pencen, mungkin kita tak ada sumber pendapatan lagi lah lepas tu. Jadi itu asas untuk kita pencen. Tapi yang ni saya akan explain lebih detail pada akhir sekali nanti. Sebab apa? Kita kena step yang pertama dulu, iaitu yang pertama untuk kita capai 5 checkpoint kewangan. Tapi kita kena ingat pengakhiran kita macam ni, iaitu kita nak mesti capai bebas kewangan. Mesti capai ni maksudnya perkara itu sudah pasti akan berlaku kepada kita. Sama ada jaminan kita terhadap kerjaya kita, sama ada kita berhenti ataupun diberhentikan. Macam saya sebelum ni tuan-puan. Saya sebagai seorang engineer kilang kelapa sawit. Ada orang cakap, alah dekat sawit ni bukan engineer, technician je. Okey. Tapi saya belajar kos Mechanical Aeronautical Engineering dekat UTM, Skudai, dan saya ada dekat Board of Engineer, BEM. Saya pun ada certified, dapat CJ daripada BEM sebagai graduated engineer lah. Saya buat satu posting lah sebelum ni. Ada satu posting yang viral. Dia kata engineer tak mengaku engineer. Waktu saya pun buat posting, saya engineer, saya mengaku engineer. dan ramai juga yang kecam dekat bawah. Tapi ada juga yang backup. Dia kata biasanya engineer yang mengaku engineer ni, engineer dah tak kerja engineer. Betul juga. Betul juga dia bagi tahu. Dia kata ada. Dan saya bagi tahu saya kerja engineer, starting gaji RM3,000. Selepas 7 tahun saya bekerja sebagai engineer, gaji saya RM3,000 tak sampai RM4,000, RM3,590. Lepas tu ada orang cakap, sembang lah, gaji kerja 7 tahun engineer tak akan gaji RM3,500, naik RM500 je dalam masa 7 tahun. Saya pun tunjuk bukti, tunjuk saya punya payslip terakhir saya, baru semua diam dekat situ. Okey. Jadi itulah, kadang-kadang kita pun kongsi. Sebab saya faham dekat luar sana ni terlalu banyak dengan perkara fake. Sampaikan benda yang betul pun ramai yang susah nak percaya. Jadi itulah realiti dekat luar sana. Okey. Jadi tak apa tuan-puan, saya berkongsi ni bukan untuk convince sesiapa. Saya cuma kongsi pengalaman saya. Kalau tuan-puan nak tengok ulangan saya punya live, saya dah bayar admin dah. Saya nak upload sendiri, saya tak sempat. Sebab bagi saya kerja-kerja macam tu tak berbaloi lah untuk saya buat. Okay? Lebih baik saya fokus buat live, menulis. Jadi kalau siapa-siapa nak tengok ulangan saya punya live, tuan-puan boleh pergi ke social media satu lagi yang warna merah tu. Okay? Yang warna merah tu, saya minta admin saya post dekat situ. Okay? Dia lepas saya buat live, dia akan download dan dia post dekat situ. Okay? Cuma masih berterabur, nanti saya akan guide lah admin saya untuk susun balik supaya tuan-puan lebih senang untuk tengok balik. Mungkin tuan-puan tak lama lagi balik driving hari raya, tuan-puan download siap-siap. Okay? Dekat social media sebelah tu, dia kelebihan dia, tuan-puan boleh download dan untuk tengok balik, bukan download untuk simpan video tu. Ada dah, tapi blog tu dah naik sawang lah. Ramai yang sebab apa, blog abang saya tu saya yang manage, cuma yang menulis tu abang saya, cuma dari sudut teknikal tu saya yang urus, saya admin kepada blog tu. Okay. Jadi tapi blog saya tak terurus. Itulah saya try asah skill untuk settlekan video dekat TikTok ni dulu. Okay, nanti dah stabil semua, dah okey semua, saya sambung balik menulis. Sebab sebenarnya passion saya lebih kepada menulis. Okay, cuma di zaman hari ni, okay,
Kalau menulis, dia crowd dia memang betul-betul tried follower je lah. Maksudnya die hard fan. Macam mentor saya memang dia dah the follower dia sejak daripada 10 tahun yang lalu lagi memang melekat dengan dekat tempat situlah. Okay, kita masuk topik yang pertama, checkpoint yang pertama tuan-puan, iaitu checkpoint yang pertama, tuan-puan ada impian dan impian untuk capai bebas kewangan, ataupun tuan-puan rasa okey lah, pencen ada hutang pun okey. Kalau tuan-puan rasa okey, tuan-puan tak perlulah follow checkpoint ni. Buatlah apa yang tuan-puan suka. Okey. Tapi saya memang nak pencen usia muda, saya nak explore dunia. Okey. Cuma bulan puasa ni tak travel sangat. Itu travel ke KL. Dan Indonesia pun saya tak turun bulan puasa ni. Dan alhamdulillah lah, selepas 5 tahun saya ambil masa 5 tahun bina saving, ada cash flow, ada aliran tunai daripada harta, dan akhir sekali alhamdulillah selepas 5 tahun dah start untuk capai impian saya lah. Walaupun tak capai semua, sebagai contoh, impian saya nak pergi travel setiap tahun ataupun 2-3 bulan sekali, saya dah capai perkara tu sejak sekitar tahun 2021. Okay? Pertama pergi Dubai, Itali, Japan. Japan tu kami ke Hokkaido. Lepas tu Switzerland saya tak pergi. Switzerland saya tak pergi, wife saya pregnant, bersalin. Lepas tu tahun lepas kami baru balik dari Cape Town. Next bulan Ogos ni kami ke Budapest, tapi tak tahu lagi dah dengan situasi peperangan dekat Timur Tengah ini, tak tahu lagi lah macam mana arrangement nanti, kita tak pasti. Doakan yang terbaik lah. Okay? Jadi tuan-puan, checkpoint yang pertama adalah aliran tunai positif. Okay? Aliran tunai yang positif. Ini checkpoint yang pertama. Tuan-puan buat bisnes, tuan-puan trade saham ke macam mana, mesti kena capai aliran tunai yang positif untuk kita langkah. Ini maksudnya darjah satu dia lah. Okay? Step yang pertama adalah aliran tunai yang positif. Aliran tunai yang positif ni maksudnya adalah, andai katalah tuan-puan hari ni gaji tuan-puan 5,000 sebulan. Okay? 5,000 sebulan, aliran tunai yang positif adalah sebagai contoh. Kalau tuan-puan berbelanja 9,4999, aliran tunai positif RM1. Andai katalah tuan-puan gaji 5,000, tapi berbelanja 5,000, 5,000 cukup setiap bulan, aliran tunai tuan-puan kosong. Andai kata tuan-puan gaji 5,000 ataupun berbelanja 5,000 RM1, maksudnya aliran tunai tuan-puan setiap bulan adalah negatif. Okey? Jadi untuk langkah yang pertama, untuk checkpoint yang pertama, kita kena pastikan aliran tunai yang positif. Tapi takkanlah nak positif RM1. Minimum mesti positif 10%. Okey? Tapi tuan-puan, yang ni kalau tuan-puan berada dekat sini, kita akan tahu dah tuan-puan, setiap bulan kita akan miskin RM1. Okey? Yang ni kita tak akan bergerak ke mana-mana. Para hidung, yang ni pun kita akan kaya RM1, tapi kaya RM1 ni teruk sangat lah. Okay? Okay. Jadi yang pertama, checkpoint yang pertama mesti aliran tunai yang positif. Okay? Tak kisahlah tuan-puan gaji besar, gaji kecil, mesti aliran tunai yang positif. Aliran tunai yang positif ni bukan tentang jumlah berapa ringgit kita boleh menabung, tapi sebenarnya secara tak langsung tuan-puan, ia sebenarnya untuk tanam habit kita. Untuk tanam habit kita menabung. Habit ni tentang perkara yang dia dah jadi rutin untuk kita. Kalau tuan-puan masih hari ni dapat gaji, okay, hari ni dapat gaji, masih fikir nak menabung ke tak menabung, kita tak akan menjadi kaya tuan-puan.
habit ni tentang bila kita dapat gaji, kita terus masuk tabung tanpa perlu fikir. Ini saya rasa government dapat gaji hari ni. Saya tak pasti lah. Ada kawan saya bagi tahu yang kerja government. Jadi perkara yang pertama adalah mesti aliran tunai yang positif dulu. Tak kisahlah tuan-puan gaji kecil, gaji 1,000 ke gaji 1,600 ke gaji 2,000 ke gaji 10,000 ke gaji 20,000. Mesti aliran tunai yang positif untuk memastikan kita bergerak semakin lama semakin ke arah kekayaan. Okey. Nanti dalam live yang seterusnya mungkin saya tak sempat nak explain lah pagi ni. Live yang seterusnya mungkin saya akan kongsikan tentang formula kekayaan. Itu live yang setiap hari saya kongsikan adalah tentang formula kekayaan, iaitu asas-asas yang mana kalau kita faham formula kekayaan ni, kita akan tahu duit kita nak alirkan dekat mana setiap bulan. Kadang-kadang tuan-puan, kita tak boleh nak menabung ni sebab apa? Kita pun tak tahu. Menabung ada RM20. Tak payahlah nak menabung. Sebab apa? Kita pun tak tahu apa tujuan kita nak menabung. Dan kita tahu bahawa menabung tu penting. Macam ni lah tuan-puan. Okay? Siapa yang merokok lah. Siapa yang merokok. Dia dah tahu dah merokok ni bahaya. Letaklah gambar apa-apa dekat rokok tu. Okay? Cuma memang dah habit dia merokok. Dan dia pun merokok ke tak merokok mati ke? Dia fikir macam tu. Tapi sebenarnya kalau saya fikir, kalau ada apa-apa, kalau mati senang tuan-puan. Kalau sakit menyusahkan ahli keluarga ni susah. Menyusahkan anak isteri kita itu susah. Okey. Jadi ini dulu perkara yang pertama. Jadi tuan-puan, anda katalah tuan-puan gaji baru nak start belajar menabung. Guru-guru kewangan bagi tahu untuk kita menabung. Anda katalah untuk kita menabung minimum 10%. Lebih banyak, lebih bagus. 10% maksudnya RM500. Berbelanja cuma RM4,500. Okay? Jadi ini konsep yang betul apabila kita nak menabung. Dapat sahaja gaji. Ini saya rajin sikit. Rajin sikit. Kita buat warna-warni sikit hari ni. Dapat sahaja gaji. Tolak dengan saving 10%. 10% saving. Okay. Barulah ini adalah belanja. Okay. Jadi ramai yang buat silap. Dia dapat gaji, dia pergi belanja dulu tuan-puan. Tunggu ada duit lebih lah, baru nak belanja. Akhir sekali ada lebih RM20. Alamak, RM20 tak payahlah menabung. Akhir sekali dia tak bergerak ke arah kekayaan. Dia statik. Sebenarnya tuan-puan, gaji kita ni kalau tak ada kenaikan gaji setiap tahun, sebenarnya kita semakin lama semakin miskin. Sebab apa? Setiap tahun kos hidup tak sama. Setiap tahun harga barang meningkat. Setiap tahun kita nak breakfast, harga makin mahal. Kita dah tahu dah tuan-puan, 5 tahun akan datang, kita tahu dah harga roti Gardenia akan meningkat. Kita tak perlu nak study tentang graf kenaikan harga roti Gardenia. Tak ada tuan-puan. Okay. Apatah lagi dengan emas. Dekat depan saya ni emas tuan-puan. Yang ni 5 dinar, yang ni 10 gram, yang ni gold, silver bar 250 gram. Okay, kita dah tahu dah setiap bulan gaji kita berapa banyak, waktu itulah kita kena decide 10% minimum untuk masuk dalam tabungan supaya kita bergerak ke arah kekayaan. Okay? Menabung tak cukup duit tuan-puan. Tak menabung pun tak cukup duit. Sama je. Okay? Tapi at least kalau tak cukup duit tapi kita menabung, at least ada tabungan lah. Okay? Anda katalah tuan-puan menabung RM5,000. Lepas tu adalah menabung RM500. Adalah tabungan RM500. Lepas tu tiba-tiba sampai satu tahap hujung bulan sebelum dapat gaji yang baru, tiba-tiba sebagai contoh lah, mungkin bulan ni dapat gaji awal sebab nak raya. Okay? 500, kemudian tuan-puan habiskan duit 500. Sebab apa? Korek balik. Menabung korek balik 500.
tinggallah baki kosong. Ini pun lebih baik daripada kita tak menabung langsung. Sebab apa? At least kita korek tabungan kita dengan penuh rasa bersalah. Okay, kalau kita tak menabung, kita tak korek langsung duit kita. Assalamualaikum, Cik Hafiz. Apa pandangan Cik jika saya jual rumah beli emas? Okay. Yang pertama, kena tahu dulu rumah tu status dia macam mana. Okay, siapa ni? Zul. Okay, Tuan Zul. Status rumah ni maksud saya adakah rumah tersebut ini kalau saya bukan pakar kewangan, saya bukan sesiapa, saya cuma dealer public go yang aktif dah lebih daripada 10 tahun dalam saya explore tentang kewangan. Mungkin rumah sendiri, nanti nak duduk mana kalau jual rumah sendiri? Itu yang saya kena tahu benda tu. Okey. Saya kalau nak jual rumah beli emas ni sebenarnya kalau ada dua rumah. Okey, kalau rumah tersebut sebolehnya tak perlu jual. Tapi bagi sewa. Okey? Bagi sewa. Sebab apa? Emas tidak boleh menjana pendapatan. Rumah boleh menjana pendapatan. Okey? Kalau saya tak jual lah. Tak jual. Sebab apa? Rumah ni, dia macam ni. Kita menabung duit. Lepas tu, kita katalah, simpanan kita dalam bentuk cash. Dan kita risau duit tu terbocor, kita pun menabung dalam bentuk emas. Dan apabila sampai satu tahap, emas tersebut dah terlalu banyak. Emas tak perlu simpan banyak-banyak sebab emas tidak menjana income. Emas tidak ada dividen bulanan. Kalau Tuan Zul dapat mana-mana offer beli emas dapat income bulan-bulan. Lepas tu jual rumah untuk beli emas. Itu hati-hati. Okay? Beli emas itu sendiri tidak menjana pendapatan. Jadi, apabila kita ada emas, dah cukup untuk beli rumah, emas kita convert kepada rumah dan rumah tersebut sebolehnya rumah yang menjadikan harta untuk kita yang boleh menjana income kepada kita. Okey? Jadi kalau saya saja nak jual rumah, nak beli emas sebab nampak kenaikan harga emas, bagi saya tak perlu. Okey, jelas dekat situ? Okey. Andai katalah tadi dah belajar menabung 500 kosong, at least kita korek tuan-puan, korek dengan penuh rasa bersalah. Alamak, kita korek kita, thank you sama-sama. Andai katalah korek, kita akan korek dengan penuh rasa bersalah dan kita pun belajar lagi menabung bulan depan, belajar menabung, mungkin bulan depan kita tolak cuma 400, apa sebab lari bajet lagi. Lari bajet 400, at least kita ada tabungan 100. Lama-lama tuan-puan, kita akan dapat adjust balik supaya aliran tunai positif kita tu sentiasa konsisten. Okey, dapat kenaikan gaji, tambah simpanan, dapat bonus, tambah simpanan. Okey, barulah lama-lama apabila kita start niat untuk menabung tuan-puan, otak kita akan mula berfikir macam mana nak elakkan pembaziran-pembaziran yang tak perlu. Pajak emas untuk keperluan tak apa, tapi jangan pajak emas untuk beli emas lain. Itu ilmu yang betul lah. Okay? Maksudnya nanti saya explain, okay, siapa-siapa yang dah banyak kali join live saya, dia akan faham. Emas tu dekat di bahagian mana, hartanah rumah tu dekat di bahagian mana. Okay? Dan satu lagi, pengalaman saya lah, nak jual rumah ni dia memakan kos. Nak jual pun memakan kos. Okey. Nanti kan berapa je emas yang dapat hasil daripada jual rumah tu. Okey, dan emas tidak menjana apa-apa pendapatan lah daripada situ. Okey. Jadi jelas ini checkpoint yang pertama. Tuan-puan kena settle dulu checkpoint yang pertama, mesti ada aliran tunai yang positif. Adjust macam mana sekalipun, alasan raya tak boleh nak menabung, alasan peperangan dekat Timur Tengah tak menyebabkan tuan-puan tak boleh nak menabung, alasan Perdana Menteri membuatkan tuan-puan tak boleh nak menabung, semua alasan itu hanya untuk menyedapkan hati kita sahaja, tapi langsung tak membantu untuk kita bergerak ke arah kekayaan. Okey, settle checkpoint yang pertama. Okey, checkpoint yang kedua adalah checkpoint yang kedua adalah saya
Sebab lama dah saya tak ulas tentang formula ni, tapi saya ada tulis dekat saya punya blog. Checkpoint yang kedua adalah tentang simpanan kecemasan. Okey, simpanan kecemasan. Checkpoint yang kedua adalah simpanan kecemasan. Selepas tuan-puan dah belajar untuk menabung, ada aliran tunai positif, tuan-puan mesti ada simpanan dana kecemasan. Simpanan kecemasan. Okey, sorry teruk sangat tulisan. Assalamualaikum tuan, macam mana cara nak menabung emas untuk tahun memandangkan harga barang naik? Okey, Tuan Aming, okey, nak menabung emas ni sangat senang. Okey, dekat platform Public Gold, Tuan Aming boleh menabung dengan serendah RM100 sahaja. Okey, sesiapa yang tak mampu untuk menabung RM100 sebulan, bagi saya tak perlu nak beli emas. Janganlah tuan-puan pergi cari emas yang harga RM10. Okey, RM10 dapat 0.0001 gram. Tu tuan-puan bukan beli emas tu, tuan-puan cuma beli kad saja. Saya dah tanya dah tuan-puan, kalau nak jual emas 0.01 gram tu tak laku. Okey? Sebab apa? Dia kata apa? Emas yang terlalu kecil ni, kedai emas pun tak boleh nak test, tak boleh nak buat uji ketulinan. Dia kata nak uji ketulinan mungkin dia kena bakar, sekali bakar terus hilang. Terlalu kecil. Okey? Jadi siapa-siapa yang tak boleh nak menabung walaupun RM100, baik beli top up, join saya punya live. Okay. Dan ataupun nak lebih bagus, tuan-puan ada bajet RM30, beli buku wang emas. Ataupun kalau penyimpan emas di bawah dengan saya yang dah mula menabung minimum 100, saya akan recommend untuk dapatkan buku wang emas dan buku bisi bebas hutang. Tapi anda katalah rasa tak berbaloi ataupun rasa berbaloi baca nak dapat refund balik kepada saya, boleh saya bagi balik. Okey, bagi balik dan pastikan buku tu hantar dalam keadaan yang asal. Saya bagi money back guarantee sebab saya tak jual buku. Cuma saya nak penyimpan emas yang dah mulakan menabung emas, tuan-puan mesti ada ilmu. Okey, bukan emas yang membuatkan kita kaya tuan-puan, tetapi ilmu tentang emas. Okey, jadi macam mana nak menabung barang naik dengan platform yang disediakan oleh Public Gold? Tuan Aming boleh, walaupun dekat tangan saya ni emas 5 dinar yang bernilai sekitar RM15,000, kita boleh mudah dapatkan 5 dinar ni dengan bajet serendah 100 sahaja. Menabunglah sikit-sikit dekat situ. Ada duit lebih 100, menabung 100. Sebab ramai yang tak boleh menabung. Sebab apa? 100 apalah sangat ni, tak payahlah nak menabung emas. Tak berbaloi. Sebenarnya Public Gold sediakan platform yang memudahkan. Hari ni tuan-puan, dekat dalam kita punya handphone ni, macam-macam apps, dan saya yakin aplikasi tersebut semuanya untuk kita habiskan duit. Tapi tak sama dengan aplikasi Public Gold. Aplikasi Public Gold untuk kita menabung. Sebab itulah kalau saya guide masyarakat menabung dalam bentuk emas, saya langsung tak rasa bersalah. Sebab saya tahu akhir sekali dia akan kaya dengan emas. Kalau saya ni sebagai seorang ejen benda-benda lain lah, contoh ejen barang elektrik, saya tak sampai hati nak promote, walaupun barang elektrik tu mungkin dia perlu untuk hari raya. Nanti kebanyakannya tuan-puan, barang-barang elektrik dekat rumah saya ni, okay, contohlah bread maker. Konon-konon nak jimat duit, tak payahlah beli roti dekat kedai, buat sendiri. Tak buat tuan-puan, setahun sekali pun belum tentu buat roti tu. Baik beli lagi senang. Itu antara contoh kebocoran wang. Bukan tuan-puan saja kebocoran wang, saya pun memang naluri manusia tu, fitrah. Kebocoran wang tu memang normal untuk kita. Okay, tapi macam mana kita nak handle, macam mana kita nak atasi cabaran kebocoran wang tersebutlah. Bila kita dapat settle benda tu, akhir sekali simpanan kita makin lama bertambah. Akhir sekali selepas kita ada simpanan, kita convert kepada harta, dan akhir sekali daripada harta tersebut kita boleh memiliki passive income. Okay, passive income kita boleh pencen. Okay, tapi berapa jumlah passive income tu kena tengok balik lah. Okay. Okey, simpanan kecemasan.
Simpanan kecemasan ni tuan-puan, menurut pakar-pakar kewangan, kita mesti ada simpanan kecemasan minimum 3 bulan pendapatan. Secara logiknya, kenapa 3 bulan pendapatan? Sebab andai katalah berlaku apa-apa kepada kita tuan-puan, andai katalah dibuang kerja ke macam mana, kita masih boleh teruskan kehidupan kita macam biasa selama 3 bulan. Dalam masa yang sama, kita ambil peluang untuk mencari peluang pendapatan yang baru. Dalam masa 3 bulan. Sangat relevan lah benda ni. Okay? Andai katalah hari ni kita terima surat bahawa bos bagi tahu, Encik, HR bagi tahu, Encik, company akan, ini adalah last gaji company mampu bayar. Okay? Lepas hari raya nanti, company ni dah tak ada, Cik kena pergi cari kerja lain, dan nak bayar pampasan pun company ni tak ada duit untuk bayar pampasan. Okey, jadi sekiranya kita ada saving 3 bulan pendapatan, kita masih boleh berfikiran secara waras untuk cari kerja tu. Bulan pertama cari kerja, sampailah dapat. Okey, itu logik dia kenapa 3 bulan pendapatan. Kalau 1 bulan pendapatan tak cukup tuan-puan. Okey, jaranglah company yang ada, tapi sangat jarang kalau interview hari ni, minggu depan tu dapat kerja, tu sangat jarang, kecuali mungkin level-level cleaner, mungkin lah kot, saya tak pastilah. Okay? Jadi simpanan kecemasan ni sebanyak 3 bulan pendapatan, 3 bulan income. Kalau gaji RM5,000, simpanan kecemasan sepatutnya RM15,000. Kalau tuan-puan dah bekerja lebih daripada 5 tahun, tapi siapa-siapa bergaji RM5,000 minimum RM5,000, tapi simpanan kecemasan dekat sini tidak ada, RM15,000 tidak ada, tuan-puan, sebenarnya kita ada penyakit boros. Okay? Mesti kena paksa juga belajar menabung, mesti ada RM15,000 dalam masa paling lama 5 tahun. Okay? Kalau ada penyakit boros macam ni, tuan-puan alihkan, tukar cara menabung, belajar menabung dalam bentuk emas. Tak banyak tuan-puan, RM15,000 ni. Okay, RM15,000, hari ni sekitar 5 dinar. 5 dinar ni sekitar 21.25 gram. 21.25 gram ni, kalau kita bahagi dengan 5, 21 bahagi 5, susah ni. 21 bagi 3 lah, 3 tahun lah. 21 bagi 3, 7. Maksudnya 1 tahun tuan-puan cuma menabung 7 gram sahaja. 7 gram bahagi dengan 12, baru sekitar 0.6 gram. Okay? 0.6 gram hari ni dalam RM500, kenyap lah, RM500. Menabung RM500 sebulan. Okay? Dan dalam masa yang sama, apabila tuan-puan menabung dalam bentuk emas, kenaikan harga emas dalam masa setiap tahun, keuntungan emas terhadap kenaikan harga emas sekitar 10%. Okey, ini lebih baiklah daripada kita menabung ada inflasi. Ya. Inflasi tu nanti topik lain lagi. Yang ni saya sentuh tentang asas-asas dalam membina kewangan dulu. Itu yang lebih penting. Sebenarnya apabila tuan-puan dah mula menabung emas di bawah bimbingan tim G100 Network, tuan-puan bukan sekadar belajar ini cuma 5% tuan-puan. Tuan-puan akan dapat akses macam-macam training lagi, dan percuma saja. Kita tak buat duit dengan training tuan-puan. Okay? Itu antara pantang larang kami lah dalam tim G100 Network. Tak buat duit dengan training, speaker nak sampaikan ilmu pun, sebab apa? Sebab kita nak kejujuran dekat situ. Okay? Speaker untuk sampaikan ilmu pun mesti bayar yuran untuk sampaikan ni. Sebab apa? Speaker apabila sampaikan ilmu, dia dapat credibility dekat situ. Okay? Saya dah pencen kerja macam mana untuk simpan. Kalau dah pencen, memang tak ada jalan lain. Kita cuma mungkin mengharapkan duit pencen. Okay? Dan andai katalah duit pencen yang mana untuk Tuan Aming nak simpan dalam bentuk emas, duit pencen yang lebih daripada 5 tahun dan ke atas. Cuba buat kira-kira, andai katalah 5 tahun kos perbelanjaan yang basic ni adalah tentang makan minum, andai katalah RM1,000 lah sebulan.
duit makan, dah 15 tahun pencen. Dah 15 tahun pencen, maksudnya duit yang nak pakai 5 tahun ke depan sahaja kita simpan dalam bentuk cash. Sebagai contoh, 1,000 sebulan 12,000. Setahun 12,000, 12K. Sebab apa? Asas-asas untuk makan minum ni bagi saya kalau dekat Malaysia untuk seorang 1,000 cukup lah untuk makan minum. Okay? Maksudnya bila dah pencen ni mungkinlah mungkin duit rumah dah tak perlu bayar. Cuma mungkin kena bayar bil elektrik macam tu lah. Okay? Selebihnya simpan ke dalam bentuk emas. Semalam ataupun 2 hari lepas saya lupa. Ada juga warga pencen call saya. Dia memang penyimpan emas di bawah bimbingan saya. Antara kebimbangan dia adalah tentang peperangan dekat Timur Tengah hari ni. Kebimbangan dia takut duit dia yang ratus-ratus dekat bank tu akan tak ada nilai. Saya pun bagi tahu. Dia kata saya nak alihkan. Saya kata jangan alihkan semua. Duit dekat bank mesti kena ada. Tak boleh 100% dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab bila kita nak berbelanja, kita tetap kena guna duit. Jadi saya bagi advice dia, kalau rasa betul-betul takut simpan duit dekat bank, sebab dia faham tentang inflasi, kejatuhan ekonomi ni, saya bagi tahu dia, kalau betul-betul takut tentang kejatuhan duit, nilai duit kertas, simpan at least 3 bulan pendapatan, selebihnya barulah alihkan ke dalam bentuk emas. Okay? Ataupun bagi saya simpan 2 tahun dan ke bawah, simpan dalam bentuk cash. Ini yang rasa okey lah. 2 tahun yang ke bawah maksudnya, anda katalah kos hidup kita 2,000 sebulan. 2,000 darab 12, 24. 24 darab 2 sekitar hampir 50,000 simpan dalam bentuk cash. Yang ni jangan kacau sebab apa? Sebab bila kita dah pencen, kita dah tak ada sumber pendapatan. Jangan kacau yang ni, kemudian selebihnya kita alihkan ke dalam bentuk emas. Okay? Sebab apa? Kalau siapa-siapa yang nak selamat, malas serabut, okay, simpan je dekat ASB dan tabung haji. Sebab apa? ASB dan tabung haji, confirm kita akan dapat dividen setiap tahun. Tapi sesiapa yang ada ilmu, dekat ASB dan tabung haji, mungkin tuan-puan boleh dapat sekitar 5%. Tapi sesiapa yang ada ilmu tentang emas, dia faham tentang kuasa nilai duit, kuasa duit kertas, kuasa beli emas, dia akan alihkan ke dalam bentuk emas sebab kenaikan harga emas keuntungan terhadap kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Kalau nak dibandingkan tahun 2024, hujung 2024 hingga 2025 sebenarnya kenaikan harga emas lebih 30%. Macam mana dengan SB tuan? Kalau sudah ada 3 bulan emergency fund, SB tukar. Kalau saya tukar. Tapi ini saya lah. Sebab apa? Kalau kita alihkan ke dalam bentuk emas, ia tetap duit juga. Sama je. Okay? 3 bulan selebihnya dalam bentuk emas ataupun selepas dah lebih daripada bentuk emas, barulah kita alihkan ke dalam bentuk rumah yang mana boleh menjana income. Okay? Dekat situ. Wang pencen dah habis beli rumah. Kalau wang pencen dah habis beli rumah, memang tak perlulah nak beli emas. Memang kita pun tak boleh nak beli emas. Dia tak ada teknik ajaib lah. Ini warga pencen join live saya, alhamdulillah. Saya pun sangat happy. Tuan dan tuan, ekonomi kita ni drop, apa perlu kita buat? Standby emas. Tak ada. Ekonomi drop, standby emas ni sebagai alat simpanan. Emas ni cuma alat simpanan. Kalau ekonomi drop, cara dia kita kena jana income. Okay? Dia tak ada apa-apa solusi yang membolehkan kalau ekonomi drop. Emas ni maksudnya kita nak secure apa yang kita dah ada. Bukanlah nak ekonomi drop, kita beli emas untuk lawan ekonomi drop. Tak boleh macam tu. Emas ni untuk selamatkan daripada nilai kekayaan kita. Okay, sebagai contoh, kita dah ada duit cash ratus-ratus ribu ataupun 1 juta dekat bank. Kalau saya, itu merisikokan kita untuk jadikan untuk kita alihkan ke dalam bentuk emas untuk jadikan sebagai pelindung kekayaan. Saya takut nak simpan duit banyak-banyak. Okay?
Boleh ke tuan menabung emas tu untuk seperti yang ni boleh? Okey, ini kita panggil, masa ni saya jual besi saja tuan. Okey, bisnes besi mungkin. Sebagai contoh, ini kita panggil sebagai beli emas sebagai elak belanja hangus. Okey, sebagai contoh lah, sebagai contoh. Okey. Macam ni. Dekat tangan saya ni gold bar 10 gram. Gold bar 10 gram, harga dia hari ni sekitar 7,000. Okey. Memang, siapa tadi nama tadi? Memang menabung untuk dapatkan untuk beli iPhone lah sebagai contoh. Okey. Kemudian, tapi menabung dulu dalam bentuk emas ni. Menabung sampai ada 10 gram. 10 gram ni confirm kita nak jual sayang. Sebab apa? Sebab kita nak beli iPhone. Okey, kalau bila kita dah rasa sayang nak jual ni, mungkin kita pun masuk Arhanu. Selepas masuk Arhanu, kemudian kita dapat duit pinjaman daripada Arhanu. Kita belilah iPhone. Okey. Jadi emas kita ni ada dalam Arhanu, tapi kita tetap kena tebus balik. Okey. Tetap kita kena tebus balik emas ni dekat Arhanu. Jadi tuan-puan, bila kita terpaksa tebus balik Arhanu, kita akan usaha untuk kita cari duit lain untuk tebus emas tersebut. Akhir sekali, kita ada emas dan kita ada iPhone. Ini maksudnya elak belanja hangus. Supaya kita nak elakkan, kalau kita cuma simpan duit, ada 7,000, kita beli iPhone. Mula-mula kita motivasi untuk dapatkan iPhone. Lepas kita dah beli iPhone, kita dah tak motivasi dah untuk menabung. Tapi anda katalah tuan-puan cagarkan emas ni dekat Arhanu, tuan-puan akan memaksa diri tuan-puan untuk tebus balik emas ni sebab kita rasa sayang untuk lepaskan ini. Ini dia dimasukkan emas elak belanja hangus. Tuan-puan boleh baca buku Wang Emas nanti. Okey? Cuma ini tips bagi siapa-siapa yang susah nak menabung. Okey, mula-mula nak menabung beli iPhone ni mungkinlah boleh menabung RM1,000 sebulan dalam masa 7 bulan, boleh. Okey, kemudian bila dah dapat iPhone dah tak boleh dah nak menabung RM1,000 sebulan. Terima kasih kongsi ilmu. Dan saya tengok tadi ada soalan tentang overlap. Overlap emas ni saya boleh ringkaskan macam ni lah. Okey, dia boleh untung, tapi dengan syarat tuan-puan kena pastikan kenaikan harga emas dalam masa 6 bulan melebihi 10%. Okey. Kalau tuan-puan tak pasti, maksudnya kita ibarat kita berjudi dengan harga emas. Okey. Kalau harga emas tak naik langsung, statik dalam masa 6 bulan, kita confirm rugi sebab Arhanu ada kos. Kalau harga emas jatuh, kita 2 kali ganda rugi. Okey, itulah ringkasnya tentang Arhanu. Okey, jelas dekat situ? Sampai mana tadi? Okey, simpanan kecemasan. Kita baru masuk checkpoint yang kedua Gua apa dah ni? 8.30. Kita baru masuk checkpoint yang kedua. Okey, seterusnya adalah checkpoint yang ketiga. Checkpoint yang ketiga adalah checkpoint yang ketiga adalah bebas hutang negatif. Bebas hutang negatif. Hutang negatif ni contoh dia tuan-puan hutang kereta yang tuan-puan bawa sendiri lah. Okay. Hutang kereta, personal loan, kad kredit mungkin lah. Saya tak pasti hutang tuan-puan macam mana, tapi yang ni saya pun tak ada pengalaman. Personal loan, hutang kad kredit. Saya guna kad kredit tapi saya bukan guna untuk berhutang. Okay? Saya guna untuk platform memudahkan untuk saya buat transaksi. Apa lagi? Hutang rumah sebenarnya tak perlu nak settlekan cepat. Maksud saya bukan keutamaan untuk kita settlekan cepat hutang rumah. Kita bayar macam biasa kalau rumah tersebut adalah rumah harta kepada kita, aset kepada kita. Okay? Aset ni maksudnya apa-apa saja membuatkan duit masuk dalam poket kita. Okay? Kereta, apa lagi?
Macam saya tahu ni lah hutang-hutang yang biasa lah. Hutang dengan koperasi ke tak kisahlah. Saya pun tak pernah buat benda ni. Hutang kereta saya adalah pengalamannya. Barulah tuan-puan saya tekan hutang-hutang negatif. Hutang-hutang negatif ni maksudnya hutang-hutang yang memiskinkan kita. Tapi tak semestinya kita tak boleh buat hutang negatif. Kita nak beli kereta, bagi saya, andai katalah saya ada cash RM100,000, daripada beli cash RM100,000, lebih baik RM100,000 tu saya buat beli emas dan saya beli kereta secara hutang. Kalau saya buat macam tu. Okay? Itu checkpoint yang ketiga. Jadi sebab itulah, apabila tuan-puan faham perkara ni tuan-puan, barulah kita tak akan buat kesilapan-kesilapan yang basic lah dalam kewangan. Sebagai contoh, simpanan kecemasan belum ada lagi, tiba-tiba kita pun nak pergi melabur. Tak boleh tuan-puan. Dia asas dia yang ni dulu. Sebelum nak melabur ke macam mana, kena ada aliran tunai positif dulu. Kita tak boleh nak melabur dengan hutang. Sebab apa? Pelaburan itu rugi dalam tangan. Untung belum tentu. Sama juga kita nak buat bisnes. Bisnes tak, kecuali kita buat bisnes tanpa modal lah. Ada je bisnes tanpa modal. Okay. Jadi, bila kita faham perkara ni, kita tak akan buat kesilapan-kesilapan yang tak cerdik dalam kewangan. Sebagai contoh, tuan-puan, antara ramai yang buat silap adalah apabila antara paling bahaya adalah warga pencen. Sebab apa? Warga pencen mungkin dia dah lama dia dah lama memendamkan perasaan untuk berniaga sebagai contoh. Dia tak ada pengalaman berniaga tuan-puan. Dah bekerja 30 tahun. Lepas tu, sebelum ni nak berniaga tak ada masa dan tak ada duit. Lepas dia dah pencen, dia dapat duit yang banyak. Lepas tu, daripada aku settle hutang, baik aku buat bisnes dulu. At least bisnes boleh settle hutang. Dan dalam masa sama, ada duit daripada bisnes. Akhir sekali, invest sampai renovate kedai sampai RM100,000, RM200,000, duit pun tak ada. Sebab apa? Sebab tak ada pengalaman bisnes. Okay? Dan bila kita warga pencen ni, antara kebimbangan, bila kita ada ilmu, bila kita tak ada duit tapi ada ilmu, memang duit akan habis. Sebab itulah saya agresif menyampaikan ilmu daripada 2016 lagi. Okay? Pada asalnya, saya, macam mana tuan-puan? Macam mana saya boleh terdetik turning point saya untuk saya sampaikan ilmu? Sebab apa? Pada sekitar tahun 2014, tuan-puan, ramai sangat kawan-kawan saya jatuh lingkup dengan skim cepat kaya emas. Tuk belagak. Siapa-siapa yang orang lama dalam emas ni, dia akan tahu cerita ni. Okay? Sampai satu tahap, saya tak buat apa-apa posting pun. Saya cuma share saja posting mentor saya. Terus kawan saya, kau kenapa tak puas hati dengan emas ni? Saya tak share post, saya bukan condemn dia. Saya share posting mentor saya. Dia PM saya. Saya pun bagi tahulah. Ini saya share apa yang mentor saya ajar. Dia kata, siapa mentor saya nak jumpa? Oh, dia punya ni. Sekarang ni tak sampai setahun 2 tahun terus lingkup. Saya pun tak tahu jadi dengan kawan saya tu. Itulah. Kita nak buat baik pun ada cabaran. Lebih baik lah. Sebab tu saya fikir, daripada scammer duduk buat pergi approach dengan penuh tanpa rasa bertanggungjawab, lebih baik kami di Lila Public Gold ni agresif sampaikan ilmu. At least kami dah pesan. Okay? Itulah pengalaman dia. Okay. Yang keempat adalah simpanan dana selamat. Simpanan selamat. Okay. Simpanan selamat ni maksudnya saving minimum 12 bulan. Ataupun 1 tahun, 12 hingga 2 tahun. 12 bulan hingga 2 tahun. Simpanan dana selamat ini 100% ke dalam bentuk emas. Sebab apa? Kalau kita simpan dana selamat dalam bentuk cash, ASB ataupun tabung haji, akan cenderung untuk kita habiskan duit tersebut. Duit, kalau kita selalu tengok-tengok tuan-puan, duit tu akan mudah untuk habis. Duit tu akan cepat habis. Tapi emas ni tuan-puan,
kalau kita selalu tengok-tengok tuan-puan tengok tilik-tilik emas ni, saya jamin simpanan tuan-puan akan semakin lama semakin bertambah, simpanan emas tuan-puan. Okey, jadi tuan-puan, duit ni, kita naluri fitrah manusia terhadap duit memang untuk dibelanjakan. Jadi jangan simpan banyak-banyak dekat dalam bentuk cash. Dia akan, naluri kita, fitrah kita akan rasa nak berbelanja. Dan satu lagi tuan-puan, antara kelebihan siapa-siapa simpan emas untuk siapa-siapa warga pencen ke macam mana, dia bila warga pencen ni akan ada langau-langau yang langau ni dia macam kutu datang dia kata apa, dia akan datang mendekati warga pencen, sama ada dalam bentuk scammer atau dalam bentuk nak pinjam duit. Waktu ni lah dia tahu ayah kita pencen, waktu ni lah nak datang pinjam duit. Okey, ayah pula sepupu, kesian anak dia pun, ayah dia pun tak bagi duit, tiba-tiba nak bagi pinjam dekat sepupu. Sebab apa? Sebab adik-beradik ayah kita ataupun pak saudara kita, mak saudara kita pergi meraih simpati, tolonglah anak dia tak ada duit. Tak ada duit nak buat tak ada duit nak buat modal bisnes kononnya. Okey, jadi bila kita tak ada duit tuan-tuan, tapi kita ada emas, kita boleh bagi tahu, sorry lah, kami pun tak ada duit. Tengoklah akaun bank kami tak ada. Yang kami ada cuma emas. Nak pinjam emas boleh, ambil pinjam emas, tapi pinjam 5 dinar, ganti balik 5 dinar. Tuan-puan, ada kes. Ini yang paling ada dekat kampung saya lah. Okay. Dia pinjam duit hampir 10,000. Okay. Dia pinjam duit hampir 10,000. 15 tahun tuan-puan. Akhir sekali dia bayar balik 10,000. Memang kenaikan harga emas dah jauh dah. Kesian yang kena bagi pinjam tu. Tapi nak minta lebih, nanti riba pula. Tak boleh. Okay, tapi sebab itulah, tapi kalau pinjam 5 dinar, ganti 5 dinar, boleh, tak ada masalah. Dan bagi saya, itu cara betul nak bagi pinjam. Bagi pinjam dalam bentuk emas. Okay? Harga emas naik, harga emas turun, nilai kuasa beli kita tetap sama tuan-puan. Ni pinjam dah 15 tahun. Baru nak bayar. Dulu 15 tahun lepas harga emas 200, tak sampai 200, 100 lebih. Hari ni harga emas dah 700. Bayar tetap 15,000 sebagai contoh lah. Okay? Sebenarnya rugilah dari sudut kuasa beli. Tapi ada juga kawan-kawan saya ni, kawan saya yang ada duit, dia memang berani bagi pinjam dekat kawan-kawan lain. Bunyi apa ni? Sampai dia waktu-waktu macam ni dekat rumah saya ni, tak tahu lah, jiran saya ni dia kontraktor ke apa, ada lori. Kadang-kadang itulah hidup berjiran. Dia bukan sekadar lori, saya terkejut masa dia baru pindah sini. Mula-mula ada kereta sport, siap ada hias-hias rebel lagi. Saya tak tahu lah jiran saya join lah ke tak ni. Okay. Lepas tu ada ni lori ais. Ada banyak kereta kat rumah dia. Lepas tu kadang-kadang ada ni food truck. Lepas tu paling terkejut, hari tu dia bawa balik ni speedboat. Dia tarik dengan truck dia tu. Dia ada truck, dia tarik dengan speedboat, parking dekat rumah dia lah. Rumah kami ni ada halaman yang agak luas lah. Okay. Jadi saya mendengar awal saya, tak lama lagi ada helikopter pula sebelah rumah kita ni. semua jenis kereta ada kat sebelah rumah. Okey, itu adalah dana simpanan yang selamat. Dana simpanan yang selamat ni kenapa dalam bentuk emas? Sebab apa? Dekat sinilah yang checkpoint yang kedua ni, tuan-puan nak menabung untuk dana haji, untuk menabung umrah. Haji 100 gram, umrah 5 dinar, nak pergi travel, dekat sini semua ni. Menabung untuk apa? Untuk dana pencen, untuk duit pencen. Ini semua dana
untuk yang selamat untuk 2 tahun dan ke atas. Dan dana ni dia fleksibel lah. Mungkin tuan-puan menabung untuk umrah. Menabung untuk umrah. Dah banyak dah tiba-tiba dapat panggilan haji. Gunalah untuk haji, takkanlah menabung umrah. Tak boleh, saya tak start lagi menabung untuk haji. Tak boleh. Dan tuan-puan, bagi siapa-siapa yang nak tunaikan haji, apabila kita dapat panggilan daripada tabung haji, tuan-puan, kita kena buat bayaran dalam masa 3 minggu. Okey? 3 minggu ni, mesti kena standby duit bayaran haji. Kalau dapat T20, maksudnya tuan-puan kena standby sekitar 33,000 untuk tabung haji tolak daripada akaun bank kita. Okey? Ada ke tak ada pun, memang kena ada. Pinjam ke, tak kisah macam mana sekalipun, tapi kita tak naklah nak pergi haji, kita nak pinjam. Jadi berdasarkan pengalaman saya, tuan-puan, sebenarnya antara salah satu sebab pada tahun 2019 kami, saya suami isteri, beli tanah. Sebab apa? Kita nampak kenaikan harga tanah dan kita risau tentang kejatuhan harga ringgit. Sebab waktu tengah COVID, tuan-puan, 2019 kita COVID, baru-baru nak start COVID waktu tu. Sebab tu nama COVID-19. Tapi yang kemuncak 20 dan turn down sikit pada 2021. Okay? Jadi pada ketika itu kami alihkan sejumlah cash sekitar 100,000 ke dalam bentuk tanah. Sebenarnya kita tengah decide waktu tu nak beli tanah ataupun nak beli emas. Tapi kita fikir, kalau beli tanah ni kita boleh uruskan, kita boleh generate income daripada tanah. Kita pun decide. Lepas tu, sebab apa? Sebab saya pun decide tahun 2020 saya nak pencen. Jadi kami pun buatlah beli tanah. Kononnya adalah masa untuk berkebun. Rupanya tak ada masa. Okay? Dan tanah ni, kecairan dia sangatlah susah. Saya dah setahun lebih dah duduk promote tanah, tak ada orang nak beli, tuan-puan. Walaupun saya jual tak mahal. Dulu saya beli hampir 90,000 lebih. Saya nak jual cuma 120 selepas 6 tahun. Andai katalah pada ketika itu saya alihkan 90,000 dalam bentuk emas. Hari ini, tuan-puan, kalau saya jual emas tersebut, saya dah dapat 300 hingga 400,000. Okey? Dan akhir sekali, inilah destinasi kewangan kita yang terakhir, iaitu bebas kewangan. Okey, sebab itulah saya banyak berkongsi ilmu tentang bebas kewangan. Sebab apa? Sebab bebas kewangan adalah perkara yang mesti kita lalui, dan nak tak nak kita tetap kena lalui perkara ini. Dan untuk lalui perkara ini, kita kena settlekan darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5 ni. Okay. Jadi ini maksudnya ikut tahap sekolah kita lah. Okey, itulah sedikit sharing saya pada pagi ni. Semoga boleh memberi manfaat kepada tuan-puan. Bagi siapa-siapa yang nak mulakan tabungan emas, tuan-puan boleh pergi tengok dulu 10 video saya yang terakhir, dan selepas tu barulah tuan-puan faham, ada sedikit kefahaman untuk menabung emas. Tuan-puan isi borang sign up ke macam mana, saya akan hubungi tuan-puan dalam masa 24 jam untuk saya guide step by step tuan-puan menabung dalam bentuk emas. Okay, semoga manfaat. Kita jumpa dalam next live. Bye bye. Assalamualaikum.